Dulu masa zaman Jepun, ada satu hospital kat Singapura, Changi Hospital. Tapi sekarang tempat tu kosong, terbengkalai. Dan katanya keras gila. Tempat tu dulu digunakan tentera Jepun sebagai lokasi simpan, tahanan dan tempat seksa. Ramai banduan mati kat situ. Sekarang, orang yang pernah masuk cerita mereka nampak kelibat macam askar Jepun lengkap dengan topi dan senapang lama. Berdiri diam kat koridor. Ada juga yang dengar suara menjerit dalam bahasa Jepun macam orang tengah diseksa. Tapi bila cari suara tu, kosong, tak ada orang. Yang paling seram, ada yang rekod suara atau gambar pelik dalam kamera. Bila balik rumah, walaupun masa ambil gambar tu, tak nampak apa-apa. Orang kata roh-roh mangsa kat situ masih belum tenang. Sebab tu kadang, kalau masuk tanpa izin, kau akan rasa macam ada seseorang ikut dari belakang. Kalau kau jenis suka cari trail, tempat ni bukan main-main. Silap-silap bukan kau yang keluar, tapi sesuatu yang ikut balik.